Di sinilah bermulanya sebuah cerita, sebuah negeri yang kaya dengan adat, seni dan jiwa warisan. Selamat datang ke Kelantan, negeri Serami Mekah. Di tengah nadi negeri ini terletaknya Kota Baru, daerah yang bukan sekadar pusat pentadbiran tetapi juga rumah kepada warisan yang diwarisi turun-temurun. Di sinilah permulaan warisan seni yang terus bernafas dari Kota Baru untuk dunia. Di sinilah seni bukan hanya dipamerkan tetapi dihidupkan melalui tangan-tangan halus yang setia menjaga tradisi. Batik Kelantan bukan sekadar kain, ia adalah cerita, identiti dan kesabaran yang dicorakkan satu demi satu. Setiap garis mempunyai makna, setiap warna membau jiwa dan setiap helaian batik mencerminkan keindahan budaya Kota Baru. Untuk memahami batik dengan lebih mendalam, kami berkunjung ke institusi ilmu, bertemu dengan pensyarah yang berpengalaman dalam bidang warisan tekstil. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang batik, khususnya dari segi bentuk, corak, falsafah di sebalik rekaan batik tempatan. Bertempat di Koperasi Pembatik Negeri Kelantan, kami telah menjalankan sesi temu bual bersama pengerusi dan staf-staf pembatik yang mewakili negeri-negeri Pantai Timur. Sesi temu bual ini memberi peluang kepada kami untuk memahami dengan lebih jelas tentang pengurusan, penghasilan dan perkembangan industri batik, khususnya di negeri Kelantan. Corak batik ni sebenarnya dia datang daripada etnik sesuatu bangsa tu lah, tempat tu lah. Contoh dia kalau di Kelantan pun kita ada perbezaan lah. Kalau di antara pengusaha-pengusaha kita ni, kita tahu di mana batik tu dibuat. Sebab contohnya pewarnaan, dari segi corak apa semua tu, dia ikut kita punya cerita, budaya kita lah, budaya kita. Contohnya macam kalau saya nak bagi contoh macam di Indonesia. Di Indonesia ni dia ada banyak tempat yang dia bermula daripada lorong Gajah Masti. Jadi ini adalah daripada keluarga saya, tok nenek saya, asal Haji Cik Su. Jadi mungkin itulah sejarah yang saya diberitahu oleh ibu bapa saya. Jadi 1911. Okey. Jadi Kelantan Mesh Factory itu dia bermula tahun 1933. Kita tahu semua sejarah tu. Sebab orang kita juga belakang tu. Bukan orang kita lah, tapi dia tu orang Pakistan lah. Jadi maknanya kita tahu dia sebab dia pun berhubung dengan keluarga saya. Jadi itulah lebih kurang sejarah batik ini. Jadi kalau nak tanya-tanya lah, boleh tanya. Kalau kita guna reaktif ni, warna dia kan kena keluar pada tangga. Batik ni kan kena keluar pada tangga. Sebab kan. Tapi kalau guna naftu, kena keluar pada tangga. Naftu ni memang warna dia kuat. Biasa guna reaktif. Pocik ni pada dulu pun banyak buat nafsu lah. Nafsu banyak. Aku hanya mudah ni ya warna ni keluar kadar dia. Nafsu kita celuk warna tu yang kejadian. Pun dia hari dia. Apa kita celuk apabila kita celuk garis dia. Kalau garis blue bean dia tu akan jadi blue black.
Di sebalik setiap helaian batik blok tersimpan sebuah perjalanan yang panjang penuh dengan usaha, kesabaran dan kecintaan terhadap warisan. Ayu Fashion merupakan antara pengusaha batik tempatan yang komited dalam mengekalkan seni batik blok, sejenis teknik tradisional yang memerlukan ketelitian dan kemahiran tinggi. Penglibatan Ayu Fashion dalam dunia pembuatan batik bermula daripada minat yang mendalam terhadap seni warisan tempatan dan keinginan untuk memastikan batik blok terus relevan dalam arus peredaran masa. Melalui penggunaan blok kayu dan logam, setiap corak dihasilkan secara manual, mencerminkan keunikan dan identiti batik Kelantan. Walaupun berdepan pelbagai cabaran, Ayu Fashion terus berusaha memperkenalkan batik blok kepada generasi muda melalui rekaan yang lebih segar dan moden tanpa mengabaikan nilai tradisinya. Perjalanan ini bukan sekadar tentang perniagaan tetapi tentang tanggungjawab memelihara warisan yang ada. Boleh tak Cik perkenalkan diri Cik? Umur, berapa lama dah berkecimpung dalam bidang batik? Makcik Assalamualaikum. Makcik Zainul binti Abdurrahman, isteri kepada Cik Ibrahim bin Draman ataupun Cik Mahadi. Makcik dan pakcik berkecimpung dalam batik kat Ayu Fashion kat Tapun Talak ni dah 45 tahun. Umur makcik sekarang ni 63 tahun. Umur pakcik Ibrahim tu 69 tahun. Setiap sijil dan pengiktirafan yang diterima menjadi bukti kepada usaha, kesungguhan dan pengalaman yang dibina selama bertahun-tahun. Melalui kursus, latihan dan persijilan yang diikuti, beliau telah berjaya memperkukuhkan mutu penghasilan batik tempatan. Usia bukanlah penghalang bagi seseorang yang benar-benar mencintai apa yang diusahakannya. Walaupun usia beliau semakin meningkat, semangat Cik Ibrahim Rahman dalam mengusahakan batik blok tidak pernah pudar. Setiap hari, beliau masih setia mengukir corak, menyusun warna dan meneruskan warisan yang telah lama menjadi sebahagian daripada kehidupannya. Bagi beliau, batik blok bukan sekadar pekerjaan tetapi satu amanah dan tanggungjawab yang perlu diteruskan walau apa jua cabaran. Ketekunan dan kesabaran yang dimiliki telah menjadi inspirasi kepada generasi muda yang membuktikan bahawa minat dan keikhlasan mampu mengatasi batas usia. Selagi kedurat masih ada, selagi itu seni batik blok ini akan terus dihidupkan. Rakaman video memperlihatkan para pekerja sedang menjalankan proses pengecat batik menggunakan corak klasik. Sebelum proses ini dimulakan, pemilihan corak batik terap ini telah dibuat oleh Cik Ibrahim berdasarkan nilai sejarah dan keunikan rekaan. Setelah pemilihan dilakukan, sedikit perbincangan dan penerangan turut dilakukan bagi memastikan setiap corak klasik yang dihasilkan menepati ciri-ciri asalnya. Corak batik klasik ini diinspirasikan daripada rekaan sekitar tahun 1950-an yang kaya dengan elemen tradisi dan nilai warisan. Dalam sesi ini juga, Cik Ibrahim berkongsi tentang cara dan proses pembuatan batik blok bermula daripada penyediaan blok, proses mengecop sehinggalah ke peringkat pewarnaan. Setiap corak yang terhasil mempunyai keunikan tersendiri, menjadikan setiap helaian batik bukan sekadar kain tetapi sebuah karya seni yang bernilai tinggi. Kita tahu yang batik mesti akan ada cabaran-cabaran dia. Apa cabaran yang makcik hadap sepanjang nak memperkembangkan warisan batik ni? Dalam industri batik ni, kalau macam Ayu Fashion ni, kita masalahnya dengan pekerja, dengan bahan-bahan mentah. Dia bahan ni tak sama. Kalau minggu ni kita ambil harga macam ni kan, minggu depan macam tu. Dia tak sama. Tiap-tiap kali kita nak buat barang tu, dia ke barang tu tak ke sama harga. Dengan masalah pekerja.
kerja ke, yang ni boleh ke, yang ni tak boleh. Macam tu lah. Proses mengecop batik di atas kain menghasilkan corak yang kemas dan teratur telah memperlihatkan kearifan warisan tempatan. Di sini jugalah kami berpeluang untuk melakukan aktiviti pemilihan warna sebelum ke proses pewarnaan. Pengalaman ini membolehkan kami belajar dengan lebih dekat cara-cara mewarna batik dengan teknik yang betul. Selepas proses perwarnaan, kain perlu melalui proses penjemuran supaya warna meresap dengan sempurna dan corak tetap terjaga. Proses terakhir ialah proses mematikan warna pada kain batik. Proses ini bermula dengan mencelup kain ke dalam asid silikat beberapa kali supaya warna dihasilkan alas sekata dan cantik. Kemudiannya kain dimasukkan ke dalam kawah yang berisi air panas dan digaul dan diangkat beberapa kali untuk menghilangkan lilin yang tersekat pada permukaan kain. Melalui pengalaman ini, kami dapat memahami betapa telitinya proses penghasilan batik supaya setiap helaian batik yang dihasilkan adalah berkualiti tinggi dan memenuhi apa yang diinginkan.